Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Perdana Hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang cakna dengan masanya, rakan-rakan serta guru-guru dan para hadirin yang hadir pada hari ini. Menjunjung pesan warisan karya Muhammad. Dengarkanlah. Dunia adalah pentas luas, tempat kita berlari dan berlumba. Di halamannya bertiup angin seteru yang pantas memusar gelora guna dan menduga tentang siapapun kita. Dengan kecekalan tersirat di nubari, tersebarlah sejalur cahaya pedoman. Luhur merangkul jasad bertunjang tabah. Pesan diwarisi harus dijunjung dengan tafsiran waras akal bijaksana. Betapa ladang hidup ini teruji oleh arus deras yang melimpah, mengalirkan 1000 kurniaan agung, penuh dengan segala zat kasihnya. Kita tembokkan tebing walang ini dengan niat suci dan keutuhan doa, agar terbina landasan jati peribadi berperketi mulia. Inilah citra dunia yang terisi dengan kerakusan penuh hela. Jangan biarkan diri tercala duri seketa. Jangan leburkan kasih di atas unggul lara. Jangan dibiar tajam menghunjam summa. Jangan sesekali kita tercela oleh alpa yang menusuk sejengkal tiris derita. Ingatlah sekalian taulan, ini dataran penuh selirat macam rupa. Sekalipun kita tersandung roboh, hingga tumpah merah darah di tubuh, bangkitlah membina dan menggagahi 1000 langkah tanpa sekalipun mengenal erti kalah. Bangkitlah membina semangat baharu dengan kecekalan kukuh berakar, membawa harapan menuju ke arah jaya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada peserta pertama, Izharul Haikal bin Syarul, dengan tajuk sajak yang menjunjung pesan warisan karya Muhammad.